Allah ni sewajarnya Allah Subhanahu wa taala sebut, cuba sedar diri sikit wahai manusia, hakikat kamu ni datang daripada mana? Dulu kamu daripada tanah je, min turab ila turab, daripada tanah balik semula kepada tanah. Asal kamu kat mana? Asal kamu daripada air mani, air mani yang tak ada nilai. Kalau letak air mani kat kedai, tak ada siapa nak belinya, dipanggil. Nak sebutnya asal usul kamu, hei manusia, tak ada apa pun nilai kamu. Kalau orang tengok air mani tu jijik terus, jijik, orang tak nak pegang pun air mani ni sendiri. Nak sebutnya gambaran hodohnya kamu. Dalam keadaan hodoh kamu, aku bentuk kamu jadi manusia, bentuk kamu menjadi janin, kemudian aku bentuk kamu dalam rahim ibu, kemudian aku keluarkan kamu telanjang bogel, hei manusia, tak ada apa-apa pun pada kamu. Tiba-tiba aku bagi nikmat pada kamu. Lepas pada itu kamu mula hidup, mula membesar. Cuba kamu tengok gambar kamu kecil-kecil dahulu, senang ceritanya. Kuah kering je kamu, senang ceritanya. Sekarang cuba kamu tengok gambar kamu sekarang pula macam mana. Gemuk gerempul dah kamu, segar bugar je hidup kamu. Siapa yang bagi nikmat ni? Kalau tidak aku, katanya Allah. Semuanya aku yang bagi nikmat ini. Dulu cuba kamu tengok asal usul rumah kamu, sengit je rumah kamu, dah nak runtuh dah rumah kamu. Sekarang tengok tegak. Tegak yang ada ni bukan kamu, hei manusia, tapi aku, katanya Allah. Ni cara Allah Subhanahu wa taala nak ajar biar kita kenal siapa asal usul kita. Baik, dah kamu rasa tegak, kamu jangan rasa bahawa kamu kekal dengan nikmat ini, tak. Nikmat yang ada pada kamu ni jangan kamu ingat kekal. Bukti, cuba kamu tengok raja-raja yang sudah mati berapa ramai. Raja-raja, sultan-sultan, agung-agung yang mati dan sebagainya. Cuba tengok ramai-ramai itu, waktu mana dia mati, yang dipertua, apa dia, yang berhormat, Perdana Menteri dunia yang mati. Macam mana dia mati? Daripada senang dia hidup dalam keadaan pengaruh yang ramai, kemudian dalam keadaan harta benda yang banyak, istana yang megah, dalam keadaan kehebatan kuasa, dia mati masuk dalam tanah, tak ada siapa yang nak ikut dengan dia. Tak ada orang pun yang nak mengikut pada diri dia. Habis tak ada orang nak mengikut pada diri dia, dia bawa apa dia? Dia tak bawa harta dia, dia tak bawa pangkat dia, dia tak bawa kebesaran dia, dia tak bawa dengan pengaruh dia. Yang dia bawa amalan dia untuk dihadapkan di hadapan Allah. Baik, kalau orang macam tu pun mereka kena hadap dalam keadaan sebegini, cuba bayangkan kamu, hei manusia. Cuba bayangkan kita ni dalam hidup kita, kalau orang yang sehebat itu pun di dunia tak boleh nak tolong, tak boleh nak minta tolong untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kamu yang tak berapa nak ada ni, kita yang tak berapa nak ada dalam hidup kita ni, apa yang ada pada diri kita? Pengaruh tak ada, harta benda tak ada, adalah sikit-sikit harta benda. Gelang 2-3 urat dekat tangan, itu pun gelang Zulian, bukan original pun. Nak sebutnya gelang kita ni. Kemudian dalam keadaan yang apa dia, apa yang ada pada kita pun bukan original pun. Dalam hidup kita pun segala benda yang sekejap je yang kita ada ni, dalam keadaan yang sekejap ni, kamu menghadap depan Allah seorang-seorang. Di waktu mana kamu menghadap depan Allah seorang-seorang, apa yang kamu nak bawa? Tak ada benda yang kamu bawa kecuali amalan untuk nak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.